Ini dia Honor Pad 10 yang dilancarkan pada 30 Mei bulan lepas dan dijualkan pada harga RM1,499. Dan korang akan dapat free gift kalau korang beli tablet ni pada waktu video ni dikeluarkan. So, nak tahu lagi pasal tu? Jom kita tengok review ni. Tepuk dada dan tanya hati sendiri. Kenapa korang nak beli tablet? Personally, aku kalau nak beli tablet, aku beli sebab apa? Productivity, dan kalau boleh nak layan Netflix dan YouTube. Dan kalau boleh, design tu sedaplah mata memandang. So jom kita start dengan design dia. Depan kita ni, kita ada color grey dan dia juga datang dengan lagi satu color which is cyan. Personally, aku suka grey ni. Belakang dan tepi dia dibuat oleh aluminium, licin dan rasa dia very premium. And dia punya sisi dia flat sahaja dan bucu dia curve. So memang macam basic tablet je. And aku pun tak nak cakap panjang lebar lah pasal design ni sebab bagi aku tablet ni orang tak tengok sangat pun design. So jom borak specs. Honor Pad 10 ni datang dengan Snapdragon 7 Gen 3, RAM 8GB dengan lagi 8GB Honor RAM Turbo. Dan storage dia adalah 256GB. Display dia pula ialah screen LCD 12.1 inch dengan resolution 2.5K. Refresh rate 120Hz dan bateri berkapasiti 10,100 mAh. Tapi malangnya charging capacity hanya 35W. Bagi aku, nothing really special about this tablet. Yelah, kau kena ingat, ini adalah satu tablet budget friendly. Korang boleh tonton semua konten korang, be it from social media, tengok movie, and dia juga pakai quad speaker. Display dia kalau cantik, vibrant, tapi nothing compared to an OLED display. But bagi aku, it's still lawa for an LCD. Aku tahu ada orang gaming kat tablet, but personally, aku tak main. Tapi aku dah cuba, and apa yang aku boleh cakap is that the performance overall is good. Aku main Car X Street, medium graphic, setting lock 30fps, no problem. Mobile Legends pun tak ada masalah. So, orang biasa beli tablet ni kalau akulah for productivity. Dan apa yang aku boleh cakap is, it's good in that terms. Well, let's just say kita dapat Honor Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard, Honor Choice Pen dan Honor Choice Headphones. Semua peranti tadi korang akan dapat as free gift. Cuma aku tak tahulah bila dia akan habis deal tu. Sewaktu video ni keluar, deal tu masih on dekat Honor punya website, but I don't know sampai bila dia akan pergi. So bila campur semua barang tu dengan tablet ni, korang basically dah boleh anggap korang punya tablet tu dah jadi macam laptop. Tak kisah korang pelajar ataupun sedang bekerja, bagi aku, korang boleh expect excellent productivity daripada Honor Pad 10 ni. Dia punya keyboard dan pensel sebenarnya tak adalah special sangat, tapi it gets the job done. Build quality solid dan bagi aku bila korang pegang tu memang rasa a bit premium lah. Pen dia actually is really good, sangat responsive dan aku tak expect writing experience dia smooth je. Dia ada satu feature di mana bila korang menulis, bila korang letak tapak tangan korang ke atas skrin tu, dia tak akan mengacau skrin tu. Sebab normally kalau kau cubalah dekat handphone biasa korang, kau letak tapak tangan korang tu, dia akan still gerakkan skrin. Tapi bila korang menulis, korang kenalah letak tapak tangan korang tu dekat atas tablet. Dan bila korang menulis, dia tak akan gerak. So bagi aku, itu satu benda yang sangat bagus lah. Oh, dia punya Notes app ada AI. Nama dia AI Notes. Dia boleh summarize and format notes korang. Handy lah untuk yang suka buat notes tu. And yang suka rakam audio, AI Notes juga boleh transcribe audio untuk korang. So, kalau korang beli pada waktu deal ni masih ada, korang dapat jimat around 1K and dapat that extra value lagi. Kamera depan dan belakang dia is nothing special. Macam biasalah tablet punya kamera kan. So, tak bolehlah nak expect macam smartphone punya kamera. Tapi untuk buat meeting dan apa yang patut, bagi aku, it gets the job done. It's okay in that terms. So, apa pendapat aku overall? Well, kita tolaklah free gift tadi sebab itu adalah limited deal sahaja. Bagi aku, Honor Pad 10 ni is a decent product. Kecuali satu benda je. Dia punya charging rate which is only 33W. Gulak lah bila korang nak main tablet ni and baterinya kong. Sebab bila dah kong nak sampai 100 tu dia akan ambil at least 2 jam 20 minit. Sebab yelah bateri dia besar, 10,100 mAh. So make sure sebelum korang nak pakai tu, charge lah pada waktu malam. Tapi selain tu korang dapat decent performance, decent screen, big battery dan excellent productivity. And all that for RM1,499 sahaja. So apa korang rasa? Apa pendapat korang? Komen kat bawah dan kita jumpa di video seterusnya.